Cikgu Lin, Ali ni kan dia boleh belajar 5 ke 10 minit je. Lepas tu dia hilang fokus. Itu adalah salah satu komen yang selalu diadukan oleh tutor-tutor saya bila kami meeting. Hai, hari ini saya nak kongsikan dengan anda 3 langkah yang perlu ibu bapa lakukan sebelum kelas online anak bermula. Yang pertama, pastikan anak cukup rehat dan cukup tidur. Anak kecil perlu tidur 30 minit ke 60 minit setiap hari pada waktu tengah hari ataupun waktu petang. Yang kedua, pastikan anak cukup makan. Berikan anak snack selewat-lewatnya 30 minit sebelum waktu kelas. Elakkan daripada memberikan makanan berat dalam tempoh 1 jam sebelum waktu kelas. Dan yang ketiga adalah pastikan anak cukup main. Yang ini adalah perkara yang paling sukar nak dilakukan tapi amat diperlukan oleh anak. Anak kecil perlukan bermain free play sekurang-kurangnya 2 jam setiap hari. Macam mana tu? Anda nak anak anda fokus lebih lama sewaktu kelas online? Anda dah pastikan mereka cukup rehat, cukup makan dan cukup main? Kongsi pendapat anda di ruangan komen.